Gabriel Magalhaes before the game tu ada keluar report kata dia masih ada injury tapi dia push dia himself sampai dia lepas medical untuk main game lawan Crystal Palace. Dia injured lah. Kalau dia injured bagi aku bagilah Mosquera main, tak payahlah nak push Gabriel tu, sebab kalau sakit, kalau injured lagi lama. Mampu kita nak pakai dia lama sebab dia baru balik pada big injury kalau ingat. Lepas tu ada satu gambar tu dia celebrate goal somewhere lah dengan Atletico Madrid kot. Hantar belakang kaki dia parut panjang ni. Panjang gila. Apa sebab ni lah operate dia punya hamstring ke apa kan. So risaulah sikit kalau aku Arteta lah. Kalau hang ada problem sikit dekat training ke apa-apa tu, lah. Aku tahu lah defense Arsenal mungkin akan kurang sikit, tapi aku rasa Mosquera is more than enough lah untuk jadi deputy untuk Gabriel lah sebenarnya. Aku rasa kalau game ni mungkin okey, tetapi game ni Mateta dia scary kot kan, sebab tengok Mateta ada terrorize apa ni, Van Dijk dengan Konate pun tergolek weh. Konate kena teruk lah. Konate memang look tau game tu. Aku tak rasa lah kalau Saliba partner dengan Mosquera ni terselamat tau. Dia nak jaga Mateta ni, dia macam dia pandai cari defender weak link. Dia macam dalam game tu dia detect Konate, dia makan Konate. So aku rasa lah macam Arsenal push Gabriel sebab nak kena jaga Mateta ni perlukan 2 orang. So memang Mateta aku tengok tak hidup orang game ni. Tak hidup langsung. Aku tak hidup langsung lah. Dengan kita duk risau-risau apa semua. Aku tak hal lah Saliba dengan Magalhaes. Aku rasa macam cakap dia nak cari weak link. Dia pergi Saliba kena. Dia pergi kat Magalhaes pun kena. Mosquera masuk, dia try pergi Mosquera pun dia kena kok. Dia tak boleh buat apa.